rakan-rakan pemancing, selamat datang ke saluran saya. Hari ini kita akan menyelami ramalan tangkapan ikan yang paling dinanti-nantikan untuk 20 Disember 2025 di seluruh Malaysia. Jangan terkejut, hari ini mungkin ada banyak cabaran, tetapi saya akan kongsikan semua rahsia untuk anda pulang dengan senyuman dan hasil tangkapan yang lumayan. Bersiaplah untuk mendapatkan tip dan trik yang akan mengubah hari anda di air. Mari kita bincangkan jenis ikan yang paling relevan dan taktik terbaik untuk hari ini. Untuk haruan gergasi atau giant snakehead dengan musim tengkujuh yang sedang berlangsung, carilah mereka di kawasan air tawar seperti tasik, sungai dan terutamanya di kawasan Royal Belum di Tasik Temenggor. Mereka akan aktif mencari mangsa di kawasan berstruktur seperti reba kayu, rumput air yang padat dan juga di tebing-tebing berlindung daripada arus deras. Air yang sedikit keruh akibat hujan juga mungkin membuat mereka lebih berani keluar dari perlindungan. Gunakan guang permukaan seperti froggy atau soft plastik dengan teknik cast dan retrieve perlahan. Jigging atau casting dengan umpan tiruan berwarna terang juga sangat efektif dalam keadaan air keruh. Pastikan tali pancing anda kuat kerana gigitan mereka sangat bertenaga. Seterusnya, untuk ikan raja permaisuri atau peacock bass. Bagi pemancing bandar, tasik-tasik urban di sekitar Kuala Lumpur yang mengandungi peacock bass mungkin menawarkan aksi menarik. Carilah mereka di kawasan struktur seperti tiang jambatan, tepi-tepi pulau kecil atau di bawah teduhan pokok. Mereka suka mengejar mangsa kecil di permukaan. Tulang minnow kecil, permukaan jenis popper atau soft plastik berwarna cerah adalah terbaik. Teknik casting pantas dengan setakan kecil akan menarik perhatian mereka. Tali fluorokarbon untuk mengurangkan penglihatan dalam air jernih. Akhir sekali, untuk ikan kerapu dan ikan merah atau groupers and snappers. Untuk pancingan air masin, fokuskan pada kawasan pesisir pantai atau muara sungai yang terlindung dari gelora monsun. Carilah struktur bawah air seperti terumbu karang buatan, reba atau struktur jambatan yang biasanya menjadi rumah bagi kerapu dan merah. Pulau Pinang dan Port Dickson mungkin mempunyai kawasan yang lebih tenang di pantai barat. Teknik dasar atau bottom fishing dengan umpan hidup seperti main udang, sotong atau hirisan ikan kecil adalah sangat efektif. Gunakan perambut yang kuat dan mata kail yang tajam. Anda juga boleh mencuba jigging perlahan di sekitar struktur. Baik, sekarang mari kita pecahkan analisis kondisi untuk hari 20 Disember 2025. Cuaca. Pada hari Sabtu 20 Disember 2025, Malaysia dijangka mengalami cuaca tidak menentu akibat monsun timur laut yang sedang aktif. Ramalan menunjukkan kemungkinan ribut petir lebat pada waktu siang dan sebahagian mendung pada waktu malam di beberapa tempat utama seperti Kuala Lumpur. Suhu udara dijangka berada dalam julat 24 hingga 34 darjah Celsius atau 75 hingga 93 darjah Fahrenheit. Kecepatan udara akan tinggi sekitar 82%. Angin mungkin bertiup sederhana hingga kuat, terutama di kawasan terdedah didorong oleh luruan monsun. Atmosfera mungkin tidak stabil akibat perubahan cuaca mendadak dan kehadiran sistem tekanan rendah yang boleh mencetuskan hujan lebat luar biasa. Hujan lebat akan meningkatkan paras air dan mengeruhkan air. Ini mungkin baik untuk beberapa spesies air tawar yang mencari
Makanan di kawasan baru. Tekanan rendah selalunya menjadikan ikan kurang aktif, tetapi dengan hujan lebat, ikan predator seperti haruan dan siakap mungkin mengambil peluang untuk memburu mangsa yang terkeluar dari persembunyian. Suhu air. Suhu air di perairan Malaysia kekal hangat sepanjang tahun, berkisar antara 27 hingga 30 darjah Celsius. Di Langkawi, suhu air laut adalah sekitar 28 hingga 29 darjah Celsius, manakala di Pulau Pinang, purata adalah 27 darjah Celsius. Di perairan pantai Kuala Lumpur, purata suhu air pada bulan Disember adalah 29,4 darjah Celsius. Suhu air yang konsisten hangat ini adalah normal untuk ikan tropika, memastikan metabolisme ikan kekal tinggi, tetapi perubahan mendadak dalam suhu air permukaan akibat hujan lebat boleh menyebabkan ikan bergerak ke lapisan air yang lebih dalam atau mencari kawasan yang lebih stabil. Fasa bulan. Pada 20 Disember 2025, kita akan mengalami fasa bulan baru. Pencahayaan bulan adalah 0%. Dalam kepercayaan pemancing, fasa bulan baru sering dikaitkan dengan aktiviti ikan yang sederhana hingga baik, terutamanya pada waktu senja dan subuh, kerana kegelapan total menjadikan ikan kurang berhati-hati. Walaupun begitu, ia bergantung juga pada faktor cuaca lain. Aktiviti ikan keseluruhan. Berdasarkan keadaan monsun timur laut dan fasa bulan baru, aktiviti tangkapan dijangka sederhana hingga agak mencabar. Spesies air tawar seperti haruan gergasi dan peacock bass mungkin menunjukkan aktiviti yang lebih baik, terutamanya selepas hujan lebat, apabila air mula surut ataupun di kawasan terlindung. Pancingan air masin, ikan kerapu dan merah di kawasan muara atau pesisir pantai yang tenang akan menjadi sasaran utama. Elakkan kawasan laut dalam yang mungkin bergelora teruk. Secara keseluruhan, saya memberikan ramalan tangkapan ikan pada hari ini sebagai sederhana. Cuaca tidak menentu dengan ribut petir dan angin monsun akan menjadi cabaran utama, tetapi suhu air yang hangat dan fasa bulan baru menawarkan sedikit kelebihan untuk sesetengah spesies. Jadi, rakan-rakan, walaupun cuaca sedikit menguji kesabaran kita, jangan sesekali putus asa. Dengan persiapan yang betul dan pemilihan lokasi yang bijak, pasti ada hasil yang menanti. Ingatlah, memancing ini bukan hanya tentang ikan, tetapi tentang pengalaman dan keindahan alam. Mancing dan semoga berjaya. Ni ekor, ni sisik. Jangan lupa ya, tekan butang langgan di bawah, berikan suka pada video ini dan tinggalkan komen di bawah. Apakah pengalaman memancing anda pada musim tengkujuh? Adakah anda mempunyai tips dan trik rahsia? Kongsikan dengan saya dan rakan-rakan pemancing yang lain. Kita jumpa di video seterusnya.